Nilai 3, Negeri 9. Ke mana? Ke kiri ke kanan? Nanti lupa pula tempat parking ke mana. Naya cari motor pula. Kayu jati. Tempat ni semua jual barang perumahan, perabot, langsir, bantal, towel, semua ada. Tapi terlalu besar kalau nak jalan kaki. Semua ada. Anda perlu pilih saja. Ni video pas jalan-jalan. Jalan-jalan tapi dia Tengok semua dia ni. Kayu jati. Masuk sini, keluar sana balik. Kapit pun dia juga. Kalau nak pusing satu ni, satu bandar ni, sampai besok pun tak habis ni. Kena random lah. Nak masuk kedai-kedai tu leceh. Bila nak habis satu kedai tu, berapa minit dalam tu kan. Craft pun ada juga. Oh, lot 85 Jalan Nilai. Jom kita pergi sana, tengok. Kita tahu boleh ambil gambar ke tak boleh. Kita tanya dulu. Jom masuk dulu. Tutup dulu ya. Keresah. Bagus je. Original sekarang. Ni pun cantik. Ni letak dekat apa nama tu? Tempat makan tu. Keresah. Kecil. Ya. Ni nenek saya buat dulu. Bagus dari sini ya. Ni betul-betul ni buat. Agaknya pelajaran cari tu Dah jumpa ke? Nak saya tolong carikan? Saja. Tengok makin ramai dia orang. Semua kereta ada stiker. Mana bang? Oh, YouTube Dari mana bang? dari KL kan? KL, Afin Sport Club. Ya. Oh, tengok dia. Kita orang ada treasure hunt. Treasure hunt. Tu saya tengok tadi. Kalau kau orang boleh baca ni dekat mana ni, dia cakap apa benda tu. Agaknya Tolong boleh kapet tu. Kapet tu bang. Itulah, saya tak tahu kat mana. Yalah. Kena cari. Oh, korang ada kod, kita orang tak ada kod lagi, susah cari. Terima kasih bang. Apa? Ha? Ada apa? Tak ada, saya buat video je kat sini. okey, okey. Masuk saja masuk konten. Oh, okey. Lagi kebetulan nak cari ni. Kapet. Tengok mana yang sesuai lah.
Itulah saya pun nak kena cari. Terima kasih bang. Kapet tu bang, bukan lain tu. Kan macam kapet kan. Made in Turkey. Boleh ni tengok. 400 dijual. Pakai kereta boleh muat masuk. Ini tak tahu. Nak tanya dia jauh sangat, besar sangat ni. Yang ni cukup. Bagus lah dia punya tu. Boleh lah kan. Beli yang mahal-mahal pun tak lama pakai. Geng, kita jumpa orang kampung ni. Siapa nama kak? Hai, Aisyah. Aisyah. Orang sini kak? Kami orang Kuching. Orang Kuchingnya tu aku duduk tadi. Aku tahu je orang Green Kuching. Heights kami. Kuching belah mana ni? Di Green Heights. Green Heights. Oh, Green Heights. Oh, lama aku tak pergi. Si jauh dari airport ya. Tahu. Lama aku tak pergi situ. Ya, mun kita orang Sarawak mau datang beli lansia, kami beri offer 50%. Dengar tu. Mana-mana tu. Orang yang Sarawak yang beli rumah kat sini macam saya lah. Yang customer-nya banyak juga. Yang customer-nya banyak juga. Ya. Kalau nak korang datang sini nak beli langsir boleh datang Dekat sini. HH Carton namanya. Dekat Nilai 3. Nilai 3. Jalan 3/13. Ya, support orang Sarawak tu. Support orang Sarawak. Jom kita tengok. Masuk dalam boleh? Boleh. Tu. Lampu dulu supaya jelas. Tak sangka pula jumpa orang ke sini. Kan lupa dia macam mana? Kaku. Macam cakap aku. Kami Dulu. masih ajar je tu. Oh. Itulah jenis-jenis kain kami yang ada di kedai kami tu. Yang madah tadi dua kedai je sia. Stok. Kami ada 2 kedai debah nun sikit. Itulah semuanya. Original orang Sarawak lah ni. Oh, orang Sarawak. Ni Aku beli langsir dulu dekat mana? Sini juga tapi tak tahu kedai. Carilah kami. Saya tahu juga orang Sarawak di Kain situ. kami semua lawa-lawa je tu. Kami wholesale dari China kami ambil pun. Jangan ambil boleh beri murah. Okey. Ada orang Sarawak order ya 7,000 lebih. Kami Dari Sarawak. Oh. Stok pula. Ada si kami hantar yang order kain kami. Jahit situ. Ya, kami hantarnya. Walaupun charge-nya 1,000 lebih pakai JNT sanggupnya beli dengan kami. Ya, hanya support betul. Jenis les-les kami pun. Oh, yang macam ni akak potong ikut kemauan dia orang customer lah. Customer punya size. Okey, sini boleh potong. Dia jahit sini. Dia boleh baik jahitkan tu anda. Saya jahit sini. Jadi sudah tua ni malas dah jahit. Panggil orang jahit sini jadi bos. Sudah jadi bos. Dulu mulakan dulu nang diimpun jahit. Dah berapa tahun dah situ? Situ kami berhenti dari perguruan. Cikgu rupanya. Mak kami meninggal. Nya sakit dulu saya ada nyaga nak. Jadi kami sambunglah. Kami nyaganya 5 tahun awal pension. Berhenti kerja. Pas mak meninggal situ tak kerja apa. Masuk situ ambil PF jalan dah. Dah lama lah situ kalau macam tu. Mulakan kerja kami situ. Bukan aku ada duit dari nol. Ambil duit PF aja. Betul juga 55 tahun ada PF duit keluar. So pakai model EPF lah ni. Ya. Sini bagus, idea yang bagus. Kira sini sudah 5 tahun lah yang ni. Lama juga 5 tahun. Ni kain-kain semua dia yang sudah dijahit lah macam tu. Tengok dia buat, dia potong sendiri. Desain. Kalau ini nak contoh-contoh sajalah. Contoh. Kedainya kecil sih dapat nak contoh banyak gila. Dalam buku tangga. Ya, orang Sarawak dengar tu. Orang Sarawak cakap Sarawak. Aku pun sasul dia cakap ni. Adik dia sini. Bangi Adelia Wonderland. Wonderland dia. Best lah main air terjunnya. Sebelah aja rumah kita orang sebelah aja. Ya. Si jauh. Aku ni lain pian aja. Mimpi. Tahu. Rumahku sebenar dekat Damansara Perdana. Jauh. Tapi ya ulang alik sini jauh lah. Tak tahan saya lelah. Jadi aku beli lagi satu sini. Aku ini disewa. Iya. Yalah dah kerja kat sini. Ya, jadi terpaksa disewa ni. Aku ambil tu Yep. nama jom kedai. kita zoom luar ya. Lu baju. Baru sampai sudah ya? Baru sampai. Sedapnya baru sampai. Aku nak cari logo nak ni. Dia treasure hunt. Dia cari benda tak tahu lah. Tahu. Macam di logo tu ada sih. Ada sih logo aku sih. Dia bagi kabur mana boleh nampak. Ya kan? Dia kabur-kabur dia pandai je bagi dia suruh orang cari.
Ya, saya pergi ambil gambar je. Yang biasa nanti situ je lah. Yalah ya. Alah aku situ yang suruh aku ambil video kedainya. Tengok. Tu. Cash curtain. Tu dia. Okey Kak, terima kasih Kak. Campur-campur semua lah. Hah? Campur-campur semua sedapnya. Dari sini sedapnya masih Dari full lah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur semua. SMB Bank. SMB Bank, Afin Bank. Afrin Bank dengan SMB. Afrin Aku Bank tu bukan sahabat. rasanya cari nok ya, macam orang guna nok kredit Macam-macam. card ya. Ha. Ya nak. Tak tahu ada gambar dia bagi tu. Dia bagi gambar tu tak jelas. Dia saja bagi tak jelas orang cari. Aku rasa kredit card ya. Mungkin kredit card bank ya kah? Logo kedai kah? Logo kedai kah? Si tahu. Tahu. Apapun semua harap sehat semua Iyalah. Okey, terima kasih tu. bye. Bye. Bos. Tengok semua dia ni. Sikit. Kemas sikit. Okay bang, abang Ahmad lah. Dia malu masuk kamera geng. Tahu geng kita pergi tempat lain. Saya mau nak balik. Bang, masih bang tengok ni. Nak kedai. Ini sudah boring. Abang yang buat ini untuk Saya buat video. Video. TikTok ke? TikTok boleh, YouTube boleh. Oh. Apa yang punya kedai nama? Langkamoni Textile. Langkah Moni Textile nilai 3. Nilai 3. Senang cari tu dekat tu. Home Deco. Kat sini banyak tengok, banyak pilihan tu. Dulu saya pernah beli sini satu tau. Tapi lama-lama sudah 1 tahun tengok sudah boring. Betul lah. Sekarang ada kat banyak lah. Sekejap. Ini semua untuk sliding 2-3 kah, bos? Ya. 3 pintu lah. Macam kecil saja. Tak, tampar saya kecil. Tapi you bila gantung untuk sliding, Ngam. rumah lah. Memang dia gam. Ngam ah. You tengok saya. Ini buka. kalau contoh lah. Bos, you tengok bila saya buka, dia memang panjang tau. So kita tak nak buka dia macam ni tu. Kita nak tarik dia macam ni tengok. Ikatlah. Dia macam ni. Dia nampak cantik lah, bukan yang lurus macam ni. Macam ni tak Okay, cantik. macam ini. Berapa helai? Ini untuk 2 helai lah. Untuk Saya slide. rasa perlu 4 kot. Ini 2 kan? Kalau abang nak pijak 4 pun boleh. Yalah. Kalau macam ni one Tapi set berapa? orang selalu buat yang 2 lah. Ya kah? Ya. Yang macam ni one set berapa? Once I bagi 300 lah. 300. So kalau 4 jadi 600 lah. Ya. Oh, okey. Tengok geng. Bagus. Boleh murah. Ini tak tahulah tinggi dia berapa bang? Tinggi kalau standard size untuk sliding 8 kaki. 8 kaki ya? 8 kaki. Ya, saya guna apa hari tu? Tapi memang ngam lah. Tapi kalau anda nak beli, kena cek dulu kita berapa. Takut dia terlebih kah atau kurang kah. Macam ni lah bos. Tapi standard memang. Oh, iyalah ini standard lah. Sampai ke ceiling lah. Ya. Kalau sampai ceiling itu jadi ada 10 kaki, ada 9 kaki. Oh, iyalah. Ya. Saya pakai 9. Ya. Sebab saya tak sampai ceiling. Nah, 300. Bermakna kalau 4, 600 Harga lah. sama. Kalau you nak 9 kaki atau Tetap 8 kaki, harga sama. Kain untuk ini Nanti lah. bagi saya kad boleh? Ya, boleh. Sebab saya nak. Mak tu datang lagi. Tengok dekat sini. Tapi banyak. Tak payah tengok harga lah. I boleh bagi ini kain RM35 untuk tengok. kain ini. Kain Yeah. ada lagi murah. Dia sudah kain offer. sunblock. Ini tapi bukan sunblock tau. Kalau sunblock, ini kain semua sunblock. Matahari tak boleh masuk. Oh, ini tak boleh. Betul lah, betul Tak lah. boleh masuk. Kalau nak sunblock yang murah sini. Yang tadi tu jenis yang boleh tembus lah. Ya, itu Ini yang yang macam bunga ni? punya boleh tembus. Ini tak boleh. Ini pun ini I bagi 15 tinggi 1 meter. Orang panggil naik curtain lah. Ya. Kalau dalam hotel panggil naik curtain. Sini pun sama tengok. Oh, ni yang sunblock lah. Ya, sunblock. Ni banyak jenis warna juga, geng. Ada banyak warna. Saya sudah pakai tapi saya punya warna tu satu warna macam ni. Abang punya dinding warna apa? Putih. Putih kan? Putih. Ini putih tapi dia punya warna macam ni je. Dia blend macam ni. Sebab? Tak dia tak macam ni. Ini kan banyak ada corak-corak kan. Selalu beli macam ni. Lain tahun tukar lah. Orang kaya mah. Betul lah. Orang raya kan hari raya pula. Tiap-tiap raya orang tukar. Ya.
Tapi ada orang suka lah. 1 tahun 2-3 kali dia orang tukar. Saya jenis macam tu lah. 1 tahun 2 tahun. Tapi ada masa juga boring. Geng, ngam ni untuk satu rumah standard size. Kalau nak jenis macam ni kan kena beli 4 lah. Sekarang ni ada 2, 3, 4. Okay, macam ni. Bagi saya pegang, abang tengok. Okey, boleh. Geng, kalau datang sini cari abang ni. Siapa nama abang? Nazmul Rahman. Nazmul Rahman. Dulu saya pernah beli dekat sini tapi tak tahu mana kedai. Contoh macam ni kan. Dia tengok dinding rumah lah sesuai. Tapi ukuran dia standard bang Ya. Kena Ada ini, kalau kain ini abang nak, ini sampai 10 kaki harga sama. I boleh kira RM35 1 meter kain sunblock. Betul-betul. Tapi kalau rumah baru dia punya tu standard tinggi dia. Sekarang orang semua buat 10 kaki. Semua Lebih sama. kurang 10 kaki. Tapi kalau anda takut, anda cek dulu. Yang Sukat dulu rumah lama semua pakai 8 kaki, 8 kaki yang 9 lama kan? kaki, macam kena itu. cakap. Sekarang rumah semua 10 kaki. Dia kena cek dulu, sukat dulu. Kalau rumah baru maintain 10 kan. Banyak jenis kain juga. Ada naik curtain, dia curtain. Tu ada juga apa nama ni? Ini Rahman blind. Dan Ini boleh tarik. jenis kain banyak. Nanti you bagi sekat Ya. Ni nak tengok. Oh, ada. Sebab saya pun nak cari langsir. Ni dia. Geng, kalau ya datang sini nak berminat boleh. Nampak tak? Nanti saya zoom letak dia punya kad. Yap. Tak jauh. Tu pintu utama masuk sini. Thank you sini dia. Kedai dia. Tapi abang ni bagus, dia layan. Okay bang, saya nak cari lain. Pusing-pusing. Langsir ya? Okay, helmet. Waduh, dah pakai ini, lupa pula. Macam ni. Dia cakap 3,5 tapi boleh kurang. Tapi bila saya begitu ada mana tu jauh sikit. 17 minit baru dari sini. Dia nak tambah cas transport pula. Kita tanya berapa harga ni. Tapi ni bukan tu dapur lah. Kedai yang satu tadi tu bagus. Dia supaya tahu yang mau dia beli tahu sih. Dia tengah telefon. मैं पे को तुम्हारे पास पहले वो फोटो को लोकेशन पे Dia apa? हाँ Oh ni jenis yang ni. Yang tadi tu jenis dari Turki. Besar ni 400 tu jual. Lupa saya punya video tadi. Tapi yang ni bukan Turki. Mesir. Boleh tengok bos. Ya, boleh. Ni kalau macam ni berapa ni? Ini kira 1 meter RM35. Ni berapa meter ni? Sekarang ada ini 6 meter untuk size sliding. Oh iya kah? Kira one set ni berapa? Yuna untuk sliding ke tingkat? Sliding. Sliding. 3 pintu sliding lah. 3 pintu. Kalau 3 pintu sliding buat lubang ke cangkuk? Lubang. Lubang. Kalau contoh ini boleh bagi 300. Ini ngam-ngam ah? Ya. Ini untuk 3 pintu sliding bos. Oh. Macam kecil Kata ini tampak saya kecil. Kedai apa ni bang? Apa nama kedai ni? kedai ini Alisha Alisha. Abang nama siapa bang? Karim Karim. Abang Karim. Cari kedai Alisha. Tengok. Tadi saya masuk kedai lain. Dia lebih kurang sama juga. Oh dia buka macam ni Oh dah buka. Oh memang buka lah. Bagus lah pattern ni. Dia tembus matahari sikit-sikit. Abang ni malu-malu lah abang ni. Kita pusing-pusing dulu.
Okay, thank you. Dia nak tu. Ini 16 orang luar. Pasal kapel, langsir semua dia conquer kat sini. Susah dah cari yang tempatannya. Ada pun mungkin 2-3 kedai saja. Kalau nak pusing satu tempat ni banyak. Tak ada pusing saya. Tengok masuk satu kedai, semang-semang dia offer ini, dia offer itu. Asas lupa asing. Itu kayak apa? Confirm ke Jati. Datang. Okay geng, sampai sini saja kita video dekat nilai 3 ni ya. Tak sangka pula berjumpa orang Sarawak sini, Bhinneka ke sini. Mana-mana orang Sarawak yang duduk Semenanjung kan, yang beli rumah kat sini, bolehlah datang spot beli barang perhiasan, beli kapet, beli langsir ke sini. So ke depan tu Sarawak Krab tu dijual apa nama tu? Dijual barang perabot. Kalau akak tadi tu dijual langsir. Boleh datang sini.